Nak tahu tak salah satu produk parut yang saya boleh recommend kalau orang tanya macam ni, doktor, parut berlubang boleh hilang ke? Doktor, parut timbul macam keloid ni boleh rawat ke? Jawapan saya, kita kena realistik dulu. Parut tak boleh hilang sekelip mata, tapi kita boleh bantu baikilah keadaan kulit dengan cara yang betul. Ini antara produk yang saya boleh cadangkan. Ni, Aetiska Scarring Combo. Yang ni jenis serum, yang ni krim. Dia sekali. Sebenarnya sebelum ni saya pernah ada buat video pasal Aetiska ni. Ada yang komen, ada yang message. Dia orang bagi feedback parut makin pudar lepas guna secara konsisten. Dah kena selalu pakai lah. So, soalan penting sekarang, kenapa Aetiska ni nampak berkesan sedangkan banyak produk parut lain dia tak bagi perubahan pun? Jawapan dia terletak pada bahan utama ni, iaitu beta-glucan. Beta-glucan ni dia bukan ingredient biasa. Dia bahan aktif premium yang bantu kawal dengan seimbangkan pembentukan kolagen dekat dalam kulit. Memang betul dari segi harga, Aetiska ni mahal sikit lah compared to produk parut dekat pasaran. Tapi mahal dia bersebab kebanyakan produk parut murah ni dia act sebagai pelembab biasa. Dia tak cukup kuat lah untuk baiki struktur parut tu. Aetiska pula dia fokus kepada pembaikan kulit daripada dalam. Tak kisahlah parut korang jenis apa, yang macam ni ke, Aetiska boleh bantulah untuk baiki parut tu. Nasihat saya, jangan tunggu sampai parut jadi keras, jadi gelap, jadi fibrotik baru nak rawat. Sebab lagi lama korang biar, lagi susah lah kulit tu nak repair.